1M Nasran is back, baby. Yeah. Woo! Okay. Okay guys, ni aku nak balik kerja untuk kali terakhir daripada sini. Last day aku kerja kat sini. Aku decide untuk berhenti kerja daripada kerja current aku sekarang lah. Hello, macam. So ini sepatutnya hari yang sangat sedih lah untuk aku. Sebab aku kerja kat sini lama juga lah. Untuk beberapa tahun lah. Aku decided untuk berhenti kerja ni sebab untuk bagi masa sikit untuk diri aku. Mungkin untuk buat video. Bau hujan ni. Bye. Bye-bye tempat kerja. Bye-bye bangunan blok 6. Bye-bye bangunan blok 2. Bye-bye BSQ. Bye-bye Brickfield College. Setiap hari aku datang kat sini untuk kerja. Tapi yang ini last day. Last day aku datang. Jadi headquarters KFC lah kat sini. Ramai orang ingat aku kerja kat KFC kan. Aduh. Okay. Hai guys, apa khabar semua? Setelah sekian lama gila aku tak buat video. Aduh, rindu ya Allah. So sekarang ni aku on the way nak balik rumah daripada tempat kerja aku. Last day aku telah mengambil keputusan untuk berhenti daripada kerja aku. Kekok lama gila tak buat video. So seperti mana yang korang tahu daripada previous video aku, gap dia dah jadi sebulan lebih dah. So agak lama juga aku tak post video. Gila, lama gila. Kat sini aku nak explain sikit lah kenapa aku tak buat lama tak buat video. Salah satu sebabnya aku memang busy bekerja. Hujung tahun memang busy gila lah kerja aku. Memang banyak gila. Dengan weekendnya aku kena kerja. Siapa yang pernah jumpa aku dekat situ, dekat tempat kerja aku tu, tahulah aku kerja apa kan. So selain daripada aku busy kerja, aku kira macam ambil cuti sikit lah. Cuti panjang, bukan sikit, cuti panjang daripada buat video. Orang panggil macam YouTube slump. Something like that lah. Macam dia ada, kan tiap tahun kita ada cuti kan. Daripada kerja kan, cuti lama sikit. Macam korang pergi bercuti dekat pulau ke, ni lebih kurang macam tu lah. Tapi ni aku bercuti ni, aku banyak habiskan masa dengan family aku, dengan wife aku, dengan anak aku, especially lah dengan wife and anak aku. Family belah aku, family belah wife aku. Aku banyak habiskan masa lah. Aku rasa aku memang perlukan masa tu. Sebab kerja aku pun agak stres. Itulah. Harap korang faham lah dengan apa benda yang aku buat. Aku harap korang tak jemu lah, tak macam tak marah lah. Tunggu. Aku pun bengong tak pergi explain dulu kenapa aku tak ni semua kan. Patutnya aku pergi explain dulu apa benda yang aku nak buat. Ini aku main diam je, orang pun marah.
Alamak abang, tak pakai helmet belakang tu. So anyway, aku minta maaf sebab aku tak explain kenapa aku hilang, kenapa lama aku tak buat video. Tadi aku dah cakap kenapa. Aku perlukan masa. Kat situ ramai jugalah tanya aku kenapa abang lama tak buat video. Video mana bang? Minta maaf harap korang faham. Aku dah berhenti kerja. Dah berhenti kerja. Ya Allah. Allah sian akak tu. Hari ni jadi detik bersejarah dalam hidup aku. Aku berhenti kerja. Kan kalau korang percaya tu memang aduh, aku tipu je lah. Aku tak berhenti kerja lah. Aku ambil cuti yang panjang. Jun tahun ni aku kena ambilkan cuti. So aku cuti panjang lah. So boleh buat banyak sikit video. Aduh bapak gila kau. Ada anak isteri nak berhenti kerja. Memang tak lah bro. Kalau view aku padu macam Abang Bob, boleh lah aku berhenti kerja. So dekat sini InsyaAllah akan ada banyak video lepas ni. Sebab aku ada masa, sedikit masa lah. Diluangkan macam dulu. Aku selalu luangkan untuk buat video. Macam dulu kan video aku fun-fun kan. Makin lately video aku macam makin serius sikit kan. Aku pun minta maaf lah juga masa tu. Aku dapat nafas lega sikit dengan adanya cuti yang agak lama ni. Aku tak boleh beritahu berapa lama. Lama juga aku cuti. So don't worry guys. 1M Nasran is back baby. Yeah. So guys, masa aku diam tu aku ada jugalah edit intro baru untuk channel ni. Selain daripada tolong shoot wife aku make up kan. Aku tak tukar profession, jangan risau. Aku tak jadi mak andam. Aku still YouTuber. YouTuber yang rehat sebentar. Okay, macam yang korang nampak masa aku punya intro tu kan, aku ada buat intro baru. Apa pendapat korang? Nice tak? Itu macam aku ambil masa yang dalam sebulan lebih aku tak buat apa tu kan, aku rehat tu. Aku try lah fikir intro baru, apa yang sesuai. Intro tu tak lama pun nak buat, ada pembaharuan lah sikit. Korang tengok outro dia macam mana nanti kan. Okay lah guys, apa nanti aku roger okay. So guys, macam biasa jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thanks for watching. Ciao. Ya rana kemukana 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 kemukan rana kemukana 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 kemukan rana kemukana 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 kemukan ya marza dinna tola bachi mela gati rana kemukana 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 kemukana. Bawa betul. Gila. Lama gila tak buat chow dah lupa dah macam mana. Gila lepas lama gila tak vlog ni, aku dah rasa malu-malu sikit lah nak cakap. Aku tak tahu pasal. Oh, efek dia baru sebulan lebih weh. Dia punya efek tu macam first time aku buat video lah, nak cakap dekat atas motor ni kan. Padahal tak ada orang dengar pun bila aku cakap dalam full face ni. Selalu gak nampak dia ni. Ui, tayar kempis tu bro. Gila. Aduh. Ni macam banyak kereta nak cross. Ada je jantas tu. Siapa pakai glue lagi tu? Boleh.
kecil gila tu. Padahal boleh naik motor.